Dia macam 3 in 1 guys. Dia semua all in dalam satu package yang lengkap. Assalamualaikum, salam Ramadan semua. So tujuan aku buat video hari ni sebab aku nak share ada satu model kat belakang aku sekarang ni, yang mana model ni kalau aku mention confirm semua mamat rempit, minta maaf, semua mamat motor confirm dah kenal sangat dengan model ni. Tapi kalau korang nak tahu model apa, aku tunggu kejap, tutup mata kejap. Tutup mata kejap. Okey, 1, 2, 3. Ini dia Yamaha LCV8. So, macam yang korang selalu nampak dekat luar sana, brother-brother kita yang mana kerja rider, majority dorang akan pakai model ni guys. Sebab apa? Dia macam 3 in 1 guys. Dia semua all in dalam satu package yang lengkap. Kalau korang nak something yang ada performance, dia ada. Kalau korang nak something yang ada gaya, ada design yang cantik, dia ada. Kalau korang nak something yang boleh maintain, boleh long distance pun dia ada guys. Cuma aku malas nak basa-basi nak cerita pasal spek dia semua. Motor ni dah lama dah pun viral. Tak percaya? Untuk korang kat luar sana yang mana dah pakai Yamaha LCV8, cuba korang tunjukkan gambar motor korang dekat ruangan komen kat bawah. Aku nak tengok. Pejam celik, kita tinggal lagi berbaki 2 minggu sahaja. Kita akan sama-sama sambut Raya Aidilfitri guys. Tapi apapun, aku nak tanya dulu sebelum tu, untuk Raya ni apa preparation korang? Korang dah ada motor Raya belum? Kalau belum, takkan korang tak nak merasa ada motor baru untuk Raya ni guys? Takkan korang tak ada planning lepas Raya nanti nak convoy pergi open house sama-sama naik motor? Jangan risau, untuk Yamaha LC ni aku dah standby ready stock, memang banyak gila-gila. Untuk warna biru, warna brown, warna hijau ni pun semua ada ready stock guys. Bulanan dia pun ngam-ngam soy je, RM260 untuk 5 tahun, boleh muka kosong. So kalau korang berminat nakkan motor Raya, PM aku sekarang juga, tekan kat back biru bawah ni guys. Okay, yang tak puasa jangan tak puasa je, tampang je. Ciao.